Korang tengok baik-baik earbuds ni nampak je simple kan? Tapi bila kita buka charging case dia, macam lain macam kan? Memang lain dari yang lain. So, inilah dia open earbuds dari Yisen model M750. Mempunyai HD audio, siap ada ASMR sound effect. Menggunakan Bluetooth 5.4 yang terkini dan boleh pergi sejauh 10 meter jauh dia. Yang menarik earbuds ni pada aku adalah design charging case dia yang nampak simple tapi ada look premium. Saiz dia yang kecil dan compact memang ngam kalau korang nak bawa ke mana sahaja. Bahagian belakang dia ada tulisan Never Be Defined dan satu port Type-C untuk pengecasan. Simple je kan? Dan paling menarik, semestinya dia punya earbuds. Buka je charging case ni, menyelah terus aura earbud ni. Dia punya lampu neon dia memang lawa. Kalau korang pakai daripada jauh pun orang boleh nampak. Lain macam kan? Memang lain dari yang lain. Jenis open earbuds ni memang best pada aku sebab bunyi dia yang tak terlalu kedap. Sangat selesa bila menggunakan dia, tak sakitkan telinga dan paling penting, boleh dengar lagu sambil dengar dan alert keadaan sekeliling. So, sangatlah sesuai nak guna time berjogging ataupun time bersukan. Korang juga boleh download apps dia yang mana dalam ni korang boleh adjust pelbagai setting seperti turn on gaming mode, ada dia punya setting untuk equalizer, boleh adjust key setting dia dan last sekali korang boleh turn on dia punya lighting neon tadi sama ada nak always on ataupun tak. So, pada korang yang nak mencari satu open earbuds, memang aku sangat recommendkan yang ini. Bunyi dia yang sedap, selesa bila dipakai dan paling best, dia lain daripada yang lain. So, macam biasa, kalau korang berminat dengan item ni, link aku sediakan dekat bawah ni. Item ni seriously cepat sold out. Sementara stok masih ada, baik beli cepat.